Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua penonton TVPSL Spring Creative Studio. Hari ini sekolah kami meriah dengan kehadiran program bersama di Laksa. Di mana pihak di Laksa telah datang khas ke sekolah untuk berkongsi keceriaan bersama warga sekolah melalui pemberian asam laksa mini secara percuma. Jom kita dengarkan sendiri penerangan daripada wakil di Laksa. Beberapa soalan, boleh perkenalkan diri dan jawatan di Laksa? Okey, nama saya Mira. Saya tim marketing daripada di Laksa. Apakah tujuan di Laksa mengadakan program bersama sekolah ini? Tujuan kami ialah untuk bagi asam laksa mini ni secara percuma lah kepada pelajar-pelajar. Kenapa di Laksa memilih untuk turun padang dan berjumpa secara langsung dengan pelajar? Supaya kami lebih dekat lah dengan pelanggan-pelanggan kami. So nanti korang boleh lah macam perkenalkan kepada family korang ke tentang brand kami semua. Apakah harapan pihak di Laksa terhadap program seperti ini di masa akan datang? Saya harap lebih ramai murid lah, lebih ramai orang yang dapat rasa asam laksa kami. Apakah keistimewaan asam laksa di Laksa yang diberikan kepada warga sekolah hari ini? Okey, keistimewaan asam laksa kami, dia lebih kepada kuah lah. Kuah kami memang pekat, sedap, semua memang dapat pujian ramai lah oleh orang luar. Terima kasih. Terima kasih kepada pihak di Laksa kerana sudi meluangkan masa hadir ke sekolah dan menceriakan Hari Warga Sekolah dengan program yang menarik ini. Diteruskan pada masa akan datang. Saya Nur Atika Amanda binti Rahmat dari TVPSL Spring Creative Studio. Terima kasih kerana telah menonton. Jumpa lagi dan salam sejahtera.